Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sekasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis, Tuan Imam, Datuk-datuk, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, saya dapat bersama dengan tuan-tuan malam ini, esok dan malam esok di Sandakan Sabah. Lepas tu saya akan bertolak ke Bangkok. Ada ceramah di Bangkok, Thailand. Jadi Alhamdulillah, saya baru sampai daripada umrah baru 3 hari. Masih lagi panas-panas. Sampai di Malaysia, jamaah saya nak bertolak di Madinah. Tiba-tiba dia tak boleh berlepas. Kerana oksigen dalam badannya hanya 80% saja. Akhirnya dia terpaksa masuk ke hospital. Saya terpaksa balik dengan anaknya 2 orang dan jamaah yang lain. Kami pergi 47 orang, balik 46 orang. Semalam dia meninggal di Madinatul Munawwarah. Dia mati di Madinah, dikebumikan di perkuburan Baqi'. Masya Allah. Bulan 2 baru ni, jamaah saya juga tengah tawaf. Habis tawaf, dia peluk suami dia, dia jatuh dalam kawasan Kaabah tu. Suami dia reba dia mati depan Kaabah. Bulan Februari mati, bulan Disember ni pun mati. Allah Akbar. Jadi siapa yang nak pergi umrah saya nak mati, jom. Boleh mungkin kawan. Boleh mungkin kawan. Mungkin imam besar kali. Oh. Tapi baru ni saya bawa bulan Disember, walaupun package dia dalam 11,000, jemaah puas hati. Dia kata, Ustaz, inilah pertama kali kami pergi umrah dengan Ustaz 2 tahun. 2 tahun lah, Disember masuk Januari. Tak faham lah, tak faham. Alhamdulillah, Ustaz murah. Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ambil bagaimana dinukilkan oleh seorang ulama, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, dalam kitabnya Ayatul Kubra fi Syarhil Qissatil Isra. Dia cerita ketika mana 10 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, umur 40. Maksud dia 10 tahun lepas tu, umur Nabi 50 tahun. Tahun yang ke-10 selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, maka tahun itu disebut sebagai Ammul Huzni, tahun kesedihan. Sedih macam mana? Pada bulan Rejab, Nabi sangat sayang kepada bapa saudara dia. Kita kalau mengaji bahasa Arab ni, orang yang mengaji bahasa Arab, kalau apa nama bapa kita, mak kita, Arab kalau belah bapa disebut ammi. Tapi kalau belah mak dia tak sebut ammi, dia sebut khali. Itu kena beza. Kadang-kadang kita kalau Melayu semua pakcik kan, tapi Arab tak. Arab kalau belah bapa dia sebut ammi, tapi kalau belah mak khali. Itu bezanya. Pakcik juga, tapi beza. Maksud dia Abu Talib ini bapa saudara yang sangat rapat dengan dia. Tiba-tiba bapa Abu Talib ni, Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuan-tuan tengok salah silah ini. Nabi SAW bertemu di mana? Di Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ada Abu Talib, ada Abdullah. Menunjukkan bapa saudara yang sangat kuat. Apa-apa Abu Talib. Apa-apa Abu Talib. Abu Talib lah pelindung Nabi. Ketika orang jahiliah pada ketika itu, orang Quraisy nak buat apa dekat Nabi, Abu Talib pelindung Nabi. Tiba-tiba Abu Talib meninggal. Tuan-tuan tahu kisah bagaimana Abu Talib di saat nak meninggal? Dia dalam keadaan terbaring, Nabi datang. Ya ammi, qul la ilaha illallah, syahidtu.
Katalah la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Lahab, bapa saudara dia juga, yang buat akikah ketika Nabi lahir dan membebaskan hamba Ummu Aiman, dibebaskan, dikatakan menyembelih seekor unta. Abu Lahab bisik kat telinga, nak lupakah, nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Nabi pergi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah syahidtu, kata la ilaha illallah, aku jadi saksi. Sebab kalimah yang boleh sebut ketika saat mati ialah la ilaha illallah aja. Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Ajar kepada orang yang nak mati la ilaha illallah. Kalimah lain tak boleh sebut di saat kita dalam keadaan nazak, yang disebut kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafati saqa bisaq. Ketika tu nyawa sampai halqum, tangan tak dapat angkat dah. Abu Talib tak angkat dah. Sama juga kita, sampai nazak tu tak boleh angkat dah. Yang boleh sebut hanya mulut buka aja, la ilaha illallah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kalau masa hidup tak pernah sebut la ilaha illallah, jangan harap mati sebut la ilaha illallah. Ni masa nazak tu Nabi bisik, ya ammi la ilaha illallah. Sebab saat mati mulut hanya boleh bergerak lidah. Jadi tak pernah orang nak mati pergi kat telinga dah, pakcik subhanallah. Tak pernah orang muncul mulut. Kalau subhanallah, kawan tu mati terus tuan-tuan. Kan? Tak pernah orang sebut selain daripada la ilaha illallah. Maka dia pun sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buka mulut. Buka sikit. Cuba tuan-tuan sebut la ilaha illallah. Nak mati lah tu. Tuan-tuan, ni bila sebut ya ammi qul la ilaha, kalimah tu boleh sebut. Tapi apa kata Abu Talib? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Lalu diambil nyawanya oleh Israel, mati dalam keadaan kufur. Nabi angkat tangan, ya Allah, Abu Talib biasa tolong aku, susah senang bersama, ampun dosa dia. Apa kata Jibril alaihissalam? Kamu tak boleh tolong Abu Talib, tetapi Allah akan mudahkan siksa Abu Talib. Ketika mana dia nak masuk neraka, dia akan disiksa paling mudah, iaitu diambil sebesar ibu jari kaki kamu, api neraka tersebut, lalu diletakkan di bawah tapak kaki Abu Talib. Bila diletak, nascaya menggelegaklah otaknya. Tuan-tuan, kita ni nak sanggup buat maksiat kah? Kalau tuan-tuan sanggup buat maksiat, nyalakan api, cuba letak bawah punggung. Kalau boleh tahan 30 second, buat maksiat. Kalau tak sanggup, jangan buat. 30 second pun tak mampu, tuan-tuan nak berzina, tuan-tuan nak minum arak, tuan-tuan nak buat maksiat, kalau tak sanggup, jangan buat. Ini sebesar ibu jari, letak bawah tapak kaki Abu Talib, menggelegak otaknya. Masya Allah, itu paling simple api neraka Allah kepada Abu Talib, kerana jaga Nabi, tolong Nabi, support Nabi, protect Nabi. Tiba-tiba mati, tuan-tuan, tak ada siapa lagi protect. Berlaku bulan Rajab, bulan Ramadan, isterinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid. Dalam riwayat kata Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi umur 25. Khadijah 15 tahun tua daripada Nabi. Maksud dia 25, Khadijah 40. Nabi umur 50, Khadijah umur 65. Dalam keadaan nazak, Nabi masuk-masuk, ya wahai isteriku, macam mana hari ini? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah. Dia panggil Rasulullah, dia tak panggil abang. Ya Rasulullah, mungkin telah sampai ajalku. Jika aku meninggal, tak ada lagi harta aku yang boleh ku berikan untuk agama ini. Kemudian kamu tengok tulang-tulangku ini ada harga. Kau korek ya Rasulullah, ambil tulangku ini, kau jualkan tulang untuk agama Allah. Ni, Nabi keluar-keluar duduk depan pintu menangis. Ketika itulah turun ayat,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allah sampai kepada Jibril untuk sampaikan salam kepada Khadijah. Kerana apa? Sanggup tulang dia untuk agama Allah. Kita duduk tepi masjid negeri, tak datang malam ni. Ada orang Nabi tuan-tuan 50 Isra' Mi'raj, 53 hijrah. Ketika hijrah naik Jabal Sur, 53 naik Jabal Sur. Nak naik Jabal Sur 4 jam. Ada orang duduk di Sabah, Kota Kinabalu, rumah tepi masjid, umur 53, tak pijak lagi tangga masjid. Sedih tak tuan-tuan? Sedih. Ada orang tuan-tuan bukan 53, 60. Dengar azan buat tak tahu lagi tuan-tuan. Sedih. Sebab itu kata Ibrahim Naqai, "Idza wada'a ar-rajulu 40 sanah." Apabila Allah letakkan seorang umurnya 40 tahun ala khuluqin, di atas perangai yang sama, lam yataghayyara anhu hatta al-maut, Allah akan kekalkan perangai itu sampai mati. Siapa kita yang umur 40 ke atas, cuba angkat tangan. Angkat tangan 40 ke atas. Oi, nak mati dah oi. Tu pun tak sedar lagi. Yang datang ni tak apalah, nu yang tak datang oh. Kan kita nak bagi tahu macam mana lagi ustaz nak bagi tahu macam mana? Cakap lembut-lembut tak boleh. Woi! Geram tu. Geram kena cakap macam tu. Cakap lembut-lembut tak faham. Kan? Nak bagi tahu macam mana lagi tuan-tuan? Umur kita dah 40 dah, takut ilam yataghayyara anak hatta al-maut, Allah kekal perangai tu sampai mati. Sebab tu tuan-tuan, Khadijah menghembus nafas terakhir, Nabi menangis. Matilah seorang isteri yang dia sayang. Daripada Khadijah dapat anak. Isteri yang lain hanya Maryah Al-Qibti dapat Ibrahim. Daripada isteri yang lain tak ada. Anak Nabi ada berapa orang? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum. Siti apa? Adik, Siti apa? Siti Nurhaliza, kepala otakmu. Siti Nurhaliza, ustaz. Siti apa? Siti apa? Siti Ruqayyah. Betul. Tengok ada orang ingat. Alhamdulillah. Saya baru ceramah baru ni, saya sebut Siti. Tahu dia kata apa? Siti tu yang mati tu, nikah dengan Syuib. Siti Sarah. Saya kata Siti Sarah tu isteri Nabi Ibrahim. Sampai orang tak tahu sejarah Nabi. Sebab tu tiap-tiap tahun kita sambut Isra' Mi'raj, kita sambut Maulud Nabi, kita sambut Ma'al Hijrah. Untuk apa? Untuk umat Islam di Sabah, di Semenanjung ingat sejarah ni. Ada orang tak boleh sebut tuan-tuan siapa anak Nabi, siapa isteri Nabi. Sebab tu tuan-tuan, apabila meninggalnya isteri Nabi, itu namanya Ammul Huzni, tahun sedih tuan-tuan. Tak ada siapa nak tolong Nabi di Mekah, tak ada siapa nak bantu hartanya untuk korban untuk agama. Akhirnya Nabi ambil keputusan berhijrah ke mana? Ke Taif untuk berdakwah kepada Bani Saqif. Bani Saqif ni ada adik-beradik dengan Nabi, ada cantuman keluarga. Pergilah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni ialah maula Nabi, pembantu Nabi. Pembantu Nabi banyak. Ada nama Anas bin Malik, ada nama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar. Ini pembantu Nabi. Dan pembantu Nabi yang hebat 3. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pegang kepala dia. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin.
Ya Allah, bagi dia faham Quran, faham agama, jadi orang yang soleh. Alhamdulillah, Abdullah bin Abbas, orang yang sangat fiqh dalam ilmu Al-Quran. Di saat dia nak mati, dia mandi siap-siap. Dia pakai kain kapan. Dia masuk ke bumikan jenazah dia sendiri. Ketika mana mayatnya nak dimasuk semula ke dalam liang lahat, mereka terdengar, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Itulah Abdullah bin Abbas. Satu lagi pembantu Nabi, nama Anas bin Malik. Nabi pegang dada dia. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ada riwayat lain, dia baca doa yang lain. Tapi ini yang Nabi baca, yang ada nas dia. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan kepada dia malan, harta. Anak, alhamdulillah, anak dan harta berkat. Anas bin Malik berkat, umurnya panjang. Sehingga kan isteri dia mati, dia tak mati. Allah panjang umur. Lepas isteri dia mati, anak dia mati, ustaz, dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu dia mati, dia tak mati lagi. Sebab doa Nabi umurnya panjang. Lepas cucu dia mati, cicit dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cicit dia mati, cicak, mengkarung, pokok, buaya semua mati. Kan? Dia tak mati lagi. Kerana apa? Doa Nabi. Satu lagi, Zaid bin Harisah. Bersama dengan Nabi, Nabi kata, kalau boleh namakan Zaid bin Muhammad, tapi tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak angkat beri nama kepada bapa angkat untuk mengeluarkan hukum. Zaid bin Harisah kahwin dengan siapa? Dengan Ummu Aiman. Maka lahirlah anaknya siapa? Siapa? Anak Zaid bin Harisah? Lupa dah. Abdullah. Apa saya kita sebut? Dia kadang-kadang lupa. Zaid bin Harisah pergi ke Taif, akhirnya berdakwah, disambut oleh Bani Saqif dengan anak-anak kecil dengan batu. Tak sambut dengan kasih sayang. Ini keluarga, tuan-tuan. Akhirnya Nabi balik singgah di suatu kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Utaibah bin Rabi'ah. Ketika duduk dalam keadaan luka tu, tiba-tiba datang seorang lelaki nama Adas. Wahai saudara, ambillah buah anggur ini, makanlah. Nabi ambil, Nabi letak, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas kata, apakah kamu ini saudara dengan Yunus bin Matta? Iaitu Nabi Yunus AS. Kan Nabi Yunus kan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibuang dalam perut ikan nun selama 40 hari. Dia kata, ya aku saudara Yunus bin Matta. Akhirnya Adas memeluk Islam. Nak masuk semula ke Mekah, tak boleh masuk sebab tak ada protector. Abu Talib dah tak ada, Khadijah tak ada. Nak masuk macam mana? Nabi menggunakan seorang yang bernama Mu'tim bin Adi daripada Bani Khufah. Dia kata, macam mana ni? Maka Mu'tim kata, boleh masuk dengan protect aku. Akhirnya Nabi masuk, tuan-tuan, ke Mekah dalam keadaan sangat bersedih. Bila sedih itulah Allah datangkan Jibril alaihi salam. Bila Nabi duduk di rumah Ummu Hani pada malam itu, Jibril datang. Jibril bagi tahu dekat Nabi dalam keadaan menyerupai manusia. Kemudian Jibril kata, kamu akan dibawa naik ke langit untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Kerana apa? Terlalu sedih, tuan-tuan, nak jumpa dengan Tuhan. Tak seronok ke? Tuan-tuan, tak seronok ke? Kita nak jumpa dengan raja kita biasa aja. Nak jumpa dengan TYT panggil kita. Seronok tak seronok, Ustaz? Seronok, Ustaz. No, Ustaz pakai bagi smart, handsome. Ni nak jumpa dengan Allah. Seronok tak seronok? Seronok. Tapi Jibril kata, sebelum kamu pergi, kamu mesti dibelah dada. Dibelah dada, tuan-tuan, dikeluarkan, dicuci dengan ma'u zamzam. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi kata, khairul ma' fil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baik air di muka bumi ialah air zamzam. 5 syuribalah, seperti mana apa yang diniat. Sebab tu air zamzam ni, tuan-tuan, bila nak minum, dia ada syarat dah. Saya tunjuk, tuan-tuan. Ni tengok. Saya ambil dalam kitab ni. Dia kata, ma'u zamzam 5 syuribalah, seperti mana apa diniat. Ad'u bima turid. Fa Abul Abbas kana yaqul,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Ketika minum air Zam-Zam, niat. Kemudian doa seperti mana Abdullah bin Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Kemudian dia kata apa? Ashrabu biyadika yumna, minumlah dengan tangan kanan. Ala salasa marat, bahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Kemudian dia kata, nabda bi bismillahirrahmanirrahim, mula dengan bismillah. Contoh ni ayat ni, bahagi pada 3 bahagian. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Kemudian bila nak telan, alhamdulillah. Ambil peluang tuan-tuan. Kemudian yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang 3 ni habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam ni kata apa? Selagi mana ayat itu berada dalam tubuh kamu, kamu tak akan buat maksiat. Pernah dengar tak tuan-tuan? Ni. Dalam hadis ini. Air Zam-Zam ada kaedah minum. Kita minum air Zam-Zam, ikut suka aja. Ingat, 5 syuribalah, seperti mana apa yang diniat. Bahagi pada 3 doa. Allahumma inni, kalau seorang lah, kalau ramai, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, minta ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, terimalah amalan kita, wa shifaan min kulli da, sembuh penyakit. Kemudian bagi pada 3 bahagian, minum. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Selagi mana ayat itu ada dalam tubuh kita, kita tak akan buat maksiat. InsyaAllah tuan-tuan, itu air Zam-Zam. Air khairul ma' fil ardi, ma'u Zam-Zam. Sebaik-baik air di muka bumi, air Zam-Zam. Nabi dicuci oleh Jibril alaihissalam, dah habis, jahit balik semula. Kemudian didatangi dengan borak. Borak ni datang-datang, tak nak dia tak nak. Tak nak. Bunyi macam lebih kurang kan. Sama. Apa kata Jibril? Wahai borak, yang nak menunggangi kamu ini ialah sebaik-baik manusia. Dialah Muhammad Rasulullah. Nabi ada 124,000. Nabi Rasul ada 313 orang. Yang disebut dalam Quran 25. Yang disebut sebagai ulul azmi, banyak ujian, ialah Nabi Musa alaihissalam, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana diuji banyak, yang paling banyak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu disebut Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi. Dan Nabi itu Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Oleh kerana Nabi ini Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi, maka Nabi digelar sebagai Nabi akhir zaman. Dan diberi tanda sebesar ini dekat belikat Nabi. Sebesar ini tandanya. Tanda ini mengikut riwayat sahabat berbeza. Anas bin Malik kata berbulu. Ibnu Mas'ud kata timbul isi. Mengikut pandangan sahabat. Pandangan sahabat ni tengok, berbulu. Dia riwayat berbulu. Ada kata tumbuh isi. Ketika mana seorang yang bernama Salman Al-Farisi, anak raja daripada Parsi, diberitahu oleh pendeta-pendeta akan lahir seorang Nabi. Nabi itu dia tak menerima sedekah, dia terima hadiah. Kalau jumpa dia, cari tanda tu sebesar ini, Khatamun Nabiyyin. Salman cari-cari sampai dekat Syria. Pendeta tu bagi tahu dah ada di Madinah. Salman pergi ke Madinah. Nabi telah hijrah bersama sahabat. Bila sama sahabat, Salman bawa buah kurma, pergi dekat Nabi. Wahai saudara, saya sedekah buah kurma. Nabi bila sebut sedekah, Nabi tak makan sebab sedekah. Dia tengok, oh tak makan. Esok dia datang pula, dia bawa buah kurma. Ni saya hadiah pada saudara. Nabi pun ambil, Nabi makan buah kurma dengan sahabat. Dia tahu inilah Nabi tersebut. Dia cari tanda tu.
Dia pergi cari tanda tu. Nabi tahu, Nabi jatuhkan redaknya. Bila jatuh, nampak tanda tu. Apa Salman buat? Dalam riwayat kata, dia terus cium tanda tu. Bila cium, Nabi kata, barang siapa yang mencium tanda di belakangku ini, dia akan mencium syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak cari tanda Nabi tak ada dah. Muka Nabi tak ada dah. Tapi kita cerita tentang Nabi. Nak lahir. Ya Allah, kalau tak ada Nabi, siapa aku? Nak lahir cinta tu. Tapi banyak di kalangan kita tak ada hati cinta tu, tak ada. Tak ada. Sambut Isra' Mi'raj, cinta tak ada. Sebab tu pepatah Arab kata apa? Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta seseorang, fa'akthiru dzikruhu, dia banyak menyebut. Tuan-tuan kalau sayang Nabi macam mana? Sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cinta Nabi. Kan? Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kita buat peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ketika Nabi dalam keadaan sedih sangat ni, Allah angkat dia melalui apa? Borak. Sebab tu kata ulama, pintu langit terbuka pada ketika itu untuk naik terus. Hanya di satu tempat saja. Di mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ni Allah angkat, hanyalah pintu itu dibuka di Masjid Aqsa. Tu naik. Itu hebatnya Allah angkat Masjid Aqsa. Masjid lain tak ada. Masjid Bandaraya ni pun tak ada. Tak ada. Masjid Aqsa. Sebab tu orang yang semayang di Masjid Aqsa dapat 500 pahala. Masjid Haram memang berkat dah. Masjid Haram satu rakaat 100,000 pahala. Masjid Nabawi 1000 pahala. Sebab tu baru ni saya bawa jemaah Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Balik-balik tak semayang dah. Saya tanya kenapa? Banyak pahala dah Ustaz. Oh. Tak bolehlah macam tu. Ni alhamdulillah, linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk kekuasaannya. Tuan-tuan bayanglah kita kalau boleh jumpa orang yang kita sayang, kita nak letak apa? Tak ada lah apa yang boleh kita letak, betul tak? Diri kita nak bagi semua apa saja. Sebab nak berjumpa dengan kekasih dia. Itulah yang disebut sebagai peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kerana nak bagi tahu dekat Nabi bahawa aku sayang kamu, jangan sedih. Aku ada. Banyak orang dia tak cari Tuhan, dia cari manusia. Cari manusia, 1000 kebaikan kita buat. Jangan harap orang nak kata kamu lebih baik daripada malaikat. Jangan harap. Dengan satu kejahatan saja orang akan kata kamu lebih teruk daripada iblis. Itulah manusia. Tapi Allah, 1000 kejahatan kita buat, tiba-tiba bangun malam, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Yang 1000 tu Allah padam semua. Itulah Allah. Tapi kita nak cari puji manusia. Sedih no? Sampai bila pun tak dapat. Banyak orang bangun pagi, pukul 3 pagi, buat nasi lemak nak cari rezeki. Tapi lupa pemberi rezeki. Tak solat subuh. Sedih no? Bangun pukul 3 buat nasi lemak berniaga. Subuh tak semayang. Yang bagi rezeki apa? Allah. Lupa. Ada orang cari dunia seisi. Lupa dunia seisi. Apa dia? Solat sunat subuh. Dunia seisinya. Tuan-tuan, sedih tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah Allah angkat kesedihan itu untuk bertemu dengan Allah. Wallahu alam. Masya Allah. Maksudnya Isra' Mi'raj itu Ustaz dihadiahkan kepada Habibullah Muhammad untuk mengubati kesedihan dalam hatinya. Subhanallah. Jadi Ustaz kalau rasa sedih, jangan jumpa orang Ustaz. Betul. Jumpa Allah dulu. Kalau barang hilang, jumpa Allah dulu. Betul. Tapi ada orang jumpa bomoh. Bomoh? Saya pernah baru ni ada seorang tu jumpa saya. Bomoh tu hebat tak hebat? Dia guna mesin photostat. Dalam 5 minit photostat tu keluar gambar orang tu. Tapi tak clear lah. Lepas tu dia kata, ni orang ni curi ni.
Orang ni orang tu. Rupanya gambar tu lebih kurang macam jiran dia. Last sekali bergaduh dengan jiran tu. Masya-Allah. Kan Nabi, sebab itulah kita kadang-kadang ni ingat Nabi kata man ataka hinun fasa'alahu 'anil syai' lam tuqbal salata 40 yauman. Kalau kita yakin Allah ada, siapa pergi jumpa Tok Bomoh meramal, Allah tak terima sembahyang dia 40 hari. Jaga tuan-tuan. Kun ma Allah yakun kullu syai'in Allahu ma'ak. akbar. Siapa yang bersama Allah pasti segala-galanya akan bersamanya. Betul. Subhanallah. Insya-Allah. Lagi kita teruskan. Jadi jangan bersedih, la tahzan. Kalau barang hilang, jumpa Allah. Jangan jumpa apa Ustaz? Ni sekarang meminjam ni Ustaz. Along. Along. Jangan jumpa. Scammer. Kalau bini hilang, jumpa siapa Ustaz? Tok Kadi. Tok Kadi. Insya-Allah. Masya-Allah. Gitulah tadi satu orang bilang pembahasan yang begitu mantap, yang menarik, banyak sejarah-sejarah yang Ustaz sampaikan kepada kita. Kita pun kalau bilang orang sini Ustaz tinggal langui-langui saja lagi. Oh, langui-langui. Nak tahu Pak. Macam tadi tu Siti apa? Siti Insya-Allah. Jadi Ustaz, salah satu daripada Isra wal Mi'raj itu adalah menerima ibadah solat. Betul. Jadi maksudnya Ustaz, apa sebenarnya ibadah solat itu diturunkan kepada Habibuna Muhammad dan seterusnya disyariatkan oleh Allah kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa solat ini menjadi kekuatan lahir dan batin kepada umat Islam itu sendiri? Tafadhal Ustaz. Masya-Allah. Puasa melalui Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jibril beritahu, sedekah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jibril beritahu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ni Allah melalui Jibril alaihissalam, sedekah, zakat, tapi sembahyang, haji pun sama. Umrah, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisal jaza ila al-jannah. Ini hadis Nabi. Umrah keampunan dosa, haji yang mabrur, tiada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Haji semua melalui Jibril alaihissalam, tapi sembahyang daripada Allah direct pada Nabi. Kenapa? Sebab awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu fil yaumil akhirah as-salah. Awal-awal akan dihisab oleh Allah kepada hambanya di akhirat ialah sembahyang. Fa iza salahat, apabila elok, salaha sairul amalihi, kalau elok amalan sembahyang, eloklah amalan lain. Wa idza fasadat, kalaulah tak elok, fasada sairul amalihi, maka tak eloklah amalannya. Menunjukkan sembahyang ni penting. Nabi kata as-salatu imanuddin, sembahyang tu tiang agama. Man aqamaha aqamad-din wa man tarakaha hadzamad-din. Siapa dirikan sembahyang, dia dirikan agama. Tak sembahyang, runtuh agama. Sembahyang ni penting, kan? Tapi ada orang tak sembahyang. Sebab tu dalam Quran sembahyang ni dihurai satu-satu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman, orang yang fi salatihim khashi'un, pada semayangnya khusyuk. Pada semayang dia guna fi, tapi ada satu ayat, fawailul lil musallin, celaka orang yang semayang, alladzina hum an salatihim sahun. Dia guna an. Tadi mula fi, yang ni an. Apa bezaan? An pada semayangnya dia lalai. Celaka. Orang yang lalai macam mana? Orang yang sembahyang maghrib pukul sini 6 berapa? 6.30. 6.30. Dia sembahyang maghrib pukul 11.30 malam. Dia bagi lewat qada. Kadang-kadang dia sembahyang masukkan dalam waktu yang lain. Itu namanya an salatihim sahun, pada sembahyangnya lalai. Ataupun macam mana? Dia sembahyang dalam keadaan lalai.
Makan dululah. Tidur dululah. Ini namanya lalai, menyebabkan lalai. Satu lagi, innahum an salatihim sahun. Apa nama disebut? Innahum ala salawatihim yuhafizun. Sesungguhnya mereka ala salawat, atas. Nampak dia gunakan ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Tengok, dia gunakan ala ni maksud dia khusyuk. Khusyuk dia jaga, kemudian dia jaga waktu, maka dia akan mewarisi syurga firdaus. Tengok semayang dicerita satu-satu, menunjukkan penting. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ketika turun peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi cari siapa dulu? Aina Bilal. Tuan-tuan ingat tak? Aina Bilal. Limadha ya Rasulullah, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu? Apa kata Bilal? Aku sentiasa menjaga wudu aku. Kerana wudu dengar tapak kaki syurga. Sebab tu bila sebut qad aflahal mu'minun, beruntung beriman, orang yang khusyuk. Khusyuk macam mana? Ni wudu jaga. Kita wudu sempurna tak? Wudu. Dengan wudu ada orang ni boleh masuk syurga. Bilal bin Rabah. Macam mana kita wudu tak sempurna? Pernah tak tuan-tuan ambil wudu, bila basuh tangan, ya Allah, berilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Pernah tak? Basuh tangan kiri, ya Allah, jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Pernah tak tuan-tuan? Atau bahasa Arab, Allahumma a'tini kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kanan, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali, jangan bagi suratan amalan tangan kiriku. Pernah tak? Tak ada. Kita basuh tangan, tengah duk basuh, okok ada okok. La ilaha illallah. Tu macam mana solat nak khusyuk? Tuan-tuan, basuh muka, ada doa, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti mana kau putihkan wajah aulia-auliamu. Jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Dalam bahasa Arab, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyadu auliaika wa la tusawiz wajhi bizulumatika yawma tasyadu a'daika. Pernah ada doa bila basuh muka doa? Tak ada basuh muka. Lepas forum ada makan tak? La ilaha illallah. Lepas forum ada makan tak? InsyaAllah. Ada, alhamdulillah. Ni dia orang basuh muka, tanya tadi tu. Ni basuh muka, doa bercahaya tuan-tuan. Kita basuh kepala, ada tak? Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salihin. Bagi aku faham agama, faham Quran, jadi aku yang soleh ya Allah. Pernah tak? Tak ada. Ni basuh kaki, Allahumma sabit qadami ala siratikal mustaqim. Tetap letak kaki aku atas titik sirat. Takkan tuan-tuan nak masuk syurga dah minta dah suratan amalan tangan kanan, tak mau tangan kiri, minta muka bercahaya, minta ni bagi faham agama, faham jauh daripada titik sirat. Takkan nak masuk neraka. Kemudian dalam hadis yang sahih, siapa yang ambil wudu kemudian doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dua ni aja, Nabi kata dia layak masuk syurga. Dia boleh pilih mana 8 pintu syurga dia nak masuk. Kerana doa lepas wudu aja. Kita tak doa. Macam mana solat nak khusyuk? Wudu pun tak sempurna. Kita tambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tuan-tuan doa dah? Tak ada. Habis-habis basuh kaki, rokok di mulut. Oh, macam mana nak khusyuk? Tuan-tuan, ni wudu. Bilal lepas Isra' Mi'raj, Nabi sebut Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga kerana wudu. Bang, mulai malam ini, esok pagi ambil wudu bagi sempurna. InsyaAllah semayang khusyuk, berdiri je. Allah, ingat semayang tu penting kerana apa? Allahu Akbar. Apa maksud dia ni? Surrender, betul tak?
Surrender kan? Angkat tangan, angkat tangan. Tuan-tuan angkat gini kan? Apa maksud dia? Ya Allah, tak ada apalah ya Allah. Aku ni tak ada apa ya Allah. Habis semua hanya milikmu ya Allah. Tu maksud dia Allahu Akbar. Ni kita Allahu Akbar. Kunci kereta kat mana? Tahu? Kunci kereta, kunci kereta. Kunci kereta. Allahu Akbar. Pernah ada imam, minta maaf Ustaz. Bukan imam di sini. Imam satu masjid. Dia beli kereta baru. Parking kereta. Rupanya lupa kunci. Ya pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami belakang. Sedapnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami belakang. Rupanya tengah Ar-Rahman tu dia teringat kunci. Tak lupa. Dia boleh bawa masuk dalam poket. Maliki yaum. Tot. Lah. Kami dengar Pak Imam kunci kereta. Pak Imam tu tak khusyuk. Yang paling teruk ada satu masjid bulan Ramadan. Imam tu baca solat tarawih, dia letak ni mic dekat sini. Mic tu lah, mic tu kan. Sekarang kat sini, ni turun kat sini. Dia tengah baca Ihdinas siratal mustaqim. Dekat sini tuan-tuan, ingat tak dulu Nokia. Telefon Nokia yang lipat tu, dia letak kat sini. Sekali ringtone bunyi. Bukan ringtone bunyi tak. Cindailah mana. Duk cindailah mana. Dia nak buka kan lambat. Allah. Kami di belakang. Cindailah mana. Tak khusyuk habis lah tuan-tuan. Tak khusyuk dah. Tuan-tuan, bila angkat surrender, Allahu Akbar. Surrender dah, tak ada dah. Buang habis dah, tak ada dah. Duit tak penting dah. Rumah pun tak ada dah. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Sebab tu sebut elok-elok Allahu Akbar. Ada orang sebut Allahu Akbaru. Kalau Allahu Akbaru, Allah gendang raya. Jangan silap sebut. Sebab tu azan tu, orang yang azan ni kena ada ilmu juga. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tak keluar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi ada orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dia menambah alif istifham. Apa maksud dia? Adakah Allah Maha Besar? Tengok. Sebab tu orang azan kena ada ilmu juga. Yang penting gigi kena ada. Jangan tak ada gigi pula ni. Itu jadi Formula 1 lah tuan-tuan. Pernah cerita tuan-tuan. Ada seorang pakcik dah pencen, tak tahu nak buat apa, nak tolak jadi imam, orang tak bagi. Sebab pakai gigi palsu. Jadi orang tolak jadi Bilal lah. Dia kan balik-balikkan habis mayang Isya, tak tahu nak buat apa, gigi palsu. Selalunya orang buang kan. Orang masuk dalam gelas. Jadi dia tu pagi tu nak lena masuk dalam gelas. Dia pun tidur. Isteri dia buka juga, bubuh di atas, bubuh dalam gelas yang sama. Dia kalau dia tak azan masjid tu, pakai tak semayang subuh lah. Hari tu bangun lewat, dengar azan, Allahu Akbar, Allah. Lewat, dia kata lewat. Dia pun lupa ambil yang gigi bini dia. Tapi dia tak pakai, dia bubuh dalam poket dulu. Sebab nak ambil wuduk, kan senang. Kawan ambil wuduk, habis pakai, nak azan. Tak lekat. Tak lekat. Tak pufah dia kata. Susah bawa keluar bola poket azan. Tak bunyi azan dah tuan-tuan. Dia bunyi lain. Formula 1. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sementara ada gigi, datanglah rumah Allah. Masya-Allah, betul. Sementara ada gigi, bacalah Quran. Sementara ada gigi, marilah kita datang masjid, angkatlah takbir dengan kalimah yang cukup elok.
Allahu Akbar. Kalau tak ada gigi tak sempurna, nak sebut pun tak betul dah, tuan-tuan. Ni adik-adik kita ni alhamdulillah, ni abang-abang kita yang masih lagi alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang ni penting. Orang yang sembahyang, dia akan menjaga dirinya daripada buat maksiat. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu bila kita sembahyang, kan bagi sempurna, Allahu Akbar, disebut aqrabu ma yakunu abdun 'inda rabbi fahuwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dekat dengan Allah, sembahyang. Paling hampir Allah dengan kita ketika sujud. Dalam riwayat lain kata, fa'aksiru minad du'a. Masa sujud banyakkan doa. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, ambil kesempatan, cari khusyuk dalam sembahyang. Kan? Satu lagi saya nak bagi tahu, tuan-tuan tolong amal doa ni. Yang ambil daripada bagaimana Nabi ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apa yang boleh aku baca selepas sembahyang?" Maka Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tolong amal yang ni. Kurang-kurangnya tuan-tuan, kita lepas sembahyang, khusyuk tak khusyuk Tuhan terima. Sebab kita manusia. An-nas daripada kalimah kata dasar, nasia, pelupa. Apa doa tu yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar? Allah, lepas fil alami innaka hamidul majid. Tuan-tuan jangan bagi salam lagi. Tuan-tuan baca doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. La yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfiratan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. La yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. La yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfirli maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Saya baca, siapa ada handset hafal. Pagi esok, solat subuh, selepas fil alamina innaka hamidul majid, baca doa ni. Saya baca sekali lagi, boleh? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. La yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfirli maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Tuan-tuan baca, tuan-tuan. Barulah tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min saqatika wan nar. Minta jauh, minta masuk syurga, jauh api neraka. Semayang pun tak khusyuk, syurga apa? Barulah kita minta doa ni, ya Allah syurga, ya Allah jauh neraka, ya Allah. Itulah kelebihan solat, wallahu a'lam. Masya-Allah. Panjang. Saya nak tanya Ustaz, yang pacik gigi palsu tu masih ada lagi? Ada lagi. Masih ada lagi. Dia belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi. Jadi yang isteri tu? Dia isteri dia meninggal. Oh. Lepas tu dia tak kahwin lagi. Saya baru ni pergi ceramah, saya offer anak saya. Dia pun angkat tangan. Saya tak okey tak? Dia nak kahwin dengan anak saya. Umur 64, aku tak nak bagi. Ya, tuan-tuan. Masya-Allah. Maksudnya tadi ibadah solat itu satu kekuatan dalam kehidupan seorang manusia. Apabila lagi Nabi Muhammad katakan as-salatu imanuddin, solat itulah tiang agama. Mereka yang menjaga solatnya, memperbaiki solatnya, dia sedang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan barakah majlis yang kita hadirkan pada malam ini, kita, ahli keluarga kita, cucu-cucu kita akan menjadi orang yang menjaga ibadah solatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz. Penutup Ustaz. Okey. Kesimpulanlah daripada segala-galanya program. Panjang-panjang pun dia orang tak dapat semua. Oh ya. Nanti kan kalau panjang pun dia orang balik, Ustaz tu ceramah sedap tak? Sedap? Apa yang kau dapat? Yang aku dapat, yang tu yang dia dapat.
Bohong lah. Itu je. Jadi Ustaz, okey, bila kita bicara tentang yang kesimpulan lah Isra wal Mi'raj Ustaz. Bagaimana kita tu sebagai ibrah Isra wal Mi'raj itu membentuk kehidupan seorang muslim itu berakhlak mulia. Allah. Lepas tu menjaga persaudaraan antara kita dalam bermasyarakat. Kadang-kadang kita ni pertama sifat kita ni Ustaz terlalu tertarik kepada keaiban orang. Sedangkan jiran sebelah, jiran beli handphone sakit dia Ustaz. Dengki. Allah. Jiran beli television demam. Imam. Jiran kahwin koma Ustaz. Jadi itu penyakit hati itu Ustaz. Persaudaraan itu macam mana kita supaya persaudaraan itu tetap seiring dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab kesimpulan tu Ustaz boleh teruskan dengan doa lah insya-Allah untuk kita pada malam ini Ustaz. Boleh ya tuan-tuan? Sikit lagi ya? Boleh. Kejap ya. Ataupun kita sambung sampai pukul 2 pagi. Boleh? Boleh tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Nabi ketika sampai terbahagi pada 3 golongan. Pertama, golongan akhlak macam Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Antal majnun wa anta takdzib. Kamu gila, kamu penipu. Ada tak orang macam ni dalam masyarakat kita? Ada. Kita nak buat benda baik, penunggang agama ni, semua ni tak boleh pakai ni. Ini semua ni cakapan. Ada tak? Ada. Tuan-tuan, Amru bin Hisham, nama Abu Jahal. Dia cerdik dalam benda yang bodoh. Benda yang pandai dia tak cerdik. Sebab tu disebut Abu Jahal, bapa segala yang bodoh. Abu Jahal ni tuan-tuan, benda yang nak buat dekat Nabi, dia cerdik. Cukup pandai idea dah. Dia mati dalam peperangan Badar. Kalau tuan-tuan pergi di Badar, kuburnya sampai sekarang dibuang sampah najis sampai sekarang. Abu Jahal. Amru bin Hisham. Nabi pernah berdoa, Allahumma hdi ila Umarain. Berilah hidayah kepada 2 Umar. Allah buka pintu hidayah kepada Umar Al-Khattab, bukan Amru bin Hisham, Abu Jahal. Ada orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kadzabta, kamu penipu. Kamu gila, kamu tak boleh pakai. Mana orang boleh pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, kemudian berjumpa, naik ke langit, jumpa dengan Allah. Tipu. Ada orang macam ni. Ceritalah, buatlah macam mana pun Ustaz. Ada orang macam ni, dia tak suka kat kita. Itulah manusia. Yang kedua apa? Yang kedua, manusia Islam. Betulkah Nabi ni, Muhammad ni, takkan dia boleh naik? Dia Islam ni. Tapi was-was. Ada tak di kalangan kita? Ada. Ceramah boleh buat belum tentu. Ada. Dia pun tak buat apa. Tuan-tuan, kalau saya tak bangun malam, ceramah saya tak ada kesan pada orang. Kan Nabi kata ketika hijrah, sallu abshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Wa sallu arham, hubung silaturahim. Yang keempat, wa sallu fil laili wan nasin niyam. Bangunlah waktu malam ketika orang lain tidur. Tadkhulu jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Syarat dia bangun malam. Kalau saya tak bangun, ceramah saya, kuliah saya, tazkirah, tak ada kesan. Tak ada kesan tuan-tuan. Orang tak akan dapat kesan. Sebab apa? Hubungan saya dengan Tuhan tak ada. Ni penceramah-penceramah, ingatlah. Tak ada dengan Tuhan, dengan manusia pun tak akan ada. Sebab tu tuan-tuan, ada orang seperti mana golongan yang kedua ni. Resah, tak percaya, betulkah, bolehkah? Ni orang yang kedua. Islam tapi tak berapa yakin. Tuan-tuan, Allah jadikan semua ni milik dia. Kita kata macam-macam, tapi kita tak ingatkah semua ni Allah punya. Kita kata bolehkah? Boleh. Allah punya. Tapi kita tak yakin. Itu yang kita heran tuan-tuan. Allah kata dalam Quran,
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arafu, kamu kenal. Dalam Sabah ni Allah tak tahukah ada Melayu, ada Cina, ada Kadazan, ada Murut, ada Milanau, ada tak? Allah tahu tak? Oi, Allah tahu tak? Oi, Allah tahu tak? Allah tahu. Kenapa kita berfikir nak lawan Allah? Allah tahu tak? Semua kita ni, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizq. Tidakkah semua yang hidup di muka bumi ni Allah bagi rezeki? Kamu yakin tak Allah bagi rezeki? Tak yakin, bohong lah. Ceramahlah macam mana pun tak yakin. Ni orang macam ni. Kan? Kita buatlah macam mana pun tak yakin. Betul ke? Betul ke? Ni rezeki Allah punya. Banyak orang harap manusia sedih. Yang ketiga, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, Muhammad balik daripada Mekah pergi Saudi, Saudi pula, Baitul Maqdis, naik ke langit, waktu turun 5 waktu semayang. Betul tak? Apa Muhammad kata benar. Kalau dia kata tiang itu aku nampak putih, kalau dia kata kuning, aku Muhammad kuning. Ya. Ada tak orang macam ni? Ya. Jarang jumpa. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita nak dapat macam ni ya, susah no. Tu yang semayang jadi Allah. Sebab apa? Sebab nak masuk niat tu. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Betul tak? Tu. Kalau saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam, itu bukan niat, itu ingat. Betul tak? Tuan-tuan nak masukkan qasad ta'arud ta'yin tu. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat tu yang jadi Allah. Gelak apa? Subuh nanti kita tengok. Tuan-tuan pergi Mekah, cuba tengok orang Mekah. Ada tak diangkat Allah Akbar? Ada tak? Tak ada. Kalau pergi Mekah Allah orang Kuala, kota orang apa? Orang KK, orang Sabah, orang Penang. Ada hal paling teruk saya pernah tengok Allah. Dia nak pergi masuk tu, sahaja aku semayang maghrib. Pernah saya jumpa di Pendang. Allah. Oh, macam tu. Kalau macam tu, dia duduk sebelah kita, ganggu. Saya pernah tuan-tuan, ni, dia semayang. Allah Akbar. Saya duduk sebelah. Mangkuk ayun ni kacau. Dia baca Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki saya dah dengan saya bagi cuma jam tuan-tuan. Paling teruk waladhdallin. Saya dah waladhdallin dengan saya waladhdallin. Orang tentu kalau dia masuk sebelah kita, saya tak khusyuk dah. Mangkuk tu masuk dah. Ganggu tuan-tuan. Ada orang macam ni? Ada. Paling teruk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita duduk sebelah terkejut tuan-tuan. Lepas tu mungkin dia pernah keluar tabligh kan. Dia Allah, lepas tu dia buat macam tu. Sebab Imam Hanafi dia kena gerak. Mungkin dia ikut tabligh. Sebab tu kita buat apa dalam agama kena ada ilmu. Jangan ikut orang. Ada ilmu dengan semayang, ada ilmu berbeza dengan semayang ikut orang. Ni duduk saja Allah. Saya duduk tengok bila nak berhenti mamat ni. Ganggu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmatullah, ada gulungan yang ketiga, sadaqta. Ya Muhammad. Benar. Itu Muhammad kata benar. Kita ada orang yang keberapa? Ada yang pertama Abu Jahal. Yang kedua was-was. Ataupun yang ketiga, itu benar kalau Allah kata macam tu, Nabi kata macam tu. Sebab tu sumber hukum ada 5.
Kalau ada dalam Quran, ikut. Tak ada dalam Quran, tengok hadis Nabi. Ada orang kata, aku tak nak hadis Nabi, aku nak pegang Quran saja. Pegang Quran, nak semayang macam mana? Dia kata, aqimus salah. Dia sebut tak semayang macam mana? Tak ada. Hadis menghuraikan. Tak ada dalam hadis. Ambil fatwa sahabah. Sayyidina Umar, bagaimana salat tarawih berjamaah, ambil daripada pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baitul Mal zaman Sayyidina Umar. Kalau tak ada fatwa sahabah, baru ambil ijma' ulama, ijtihad ulama. Ada pandangan ulama. Kalau tak ada, ambil khiyas. Contohnya apa? Dadah haram tak? Ambil kepada innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan. Yang memabuk yang ni, maka dia jatuh hukum kepada khiyas pada dadah. Dalam Quran ada dadah tak? Ada. Fi amadin mumaddadah. Tak, bukan. Dah lawan. Ambil hukum ni. Tapi ada orang dia tak nak pakai yang ni, nak ambil Quran saja, nak semayang macam mana? Tuan-tuan, sebab itu sumber hukum 5. Jangan kita bergaduh. Kerana apa? Khilaf itu rahmat. InsyaAllah kita jadilah golongan yang ketiga, akhlak yang terbaik. Terimalah Allah jadikan kita. Nanti kita nak kembali pada Allah. Tuan-tuan jangan susah hati. Ada kalimah la ilaha illallah, kita dah jamin syurga. Kita semua ni jamin syurga. Cuma nak beza aja nanti. Mungkin imam duduk Firdaus, saya bawah sikit. Ataupun saya atas, imam bawah. Tapi kita tetap surga. Jangan susah hati. Tuan-tuan jangan susah hati, tak doa masuk syurga pun. Tuan-tuan tetap syurga. Selagi mana tidak syirik pada Allah. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Tenang. Kita buatlah ibadat apa Allah suruh. Mati tetap mati. Syurga tunggu kita. Kalau saya masuk dulu, saya boleh bagi syafaat pada orang yang lain. Sebab apa? Kata Hasan al-Basri, istakthiru, perbanyakkan, minal asdiqail mu'min, kawan yang beriman, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Orang beriman tu akan bagi syafaat di akhirat esok. Kalau saya masuk syurga, saya tak lupa moderator. Sebab duduk sebelah saya, ustaz semua yang depan. Tapi hak balik tadi tak ada harapan. Siapa suruh dia balik? kan? Siapa suruh dia balik? Yang ada ni, tuan-tuan esok angkat tangan kalau saya dalam syurga. Ustaz, kami duduk dalam Masjid Bandaraya Ustaz, forum Ustaz, sampai pukul 9 suku. Ustaz kenal saya tak? Walaupun tak kenal, ya Allah, masuk dia ya Allah syurga. Boleh bagi syafaat. Ni disebut lah ni. Anjak boleh bagi syafaat. InsyaAllah, tu ya Allah, tu. Ataupun ustaz, Itu paling kurang ajar kan. Tapi kalau tuan-tuan masuk surga, takkan lupa Ustaz Abdullah Khairi. No? Saya datang tuan-tuan, tiket beli sendiri. Belum tentu dia orang bayar balik. Saya pernah datang Sabah, tiket beli sendiri, hotel beli sendiri, balik sendiri, duit poket apa pun tak ada sendiri. Air liu aja. Kena tipu tuan-tuan. Pernah. 2 kali kena. Tiket beli, hotel beli, balik-balik. Tapi tak apa. Rezeki Allah pun punya. Jangan susah hati. Kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa saya. Dauh datang 2 jam setengah naik belon. Jaga. Tak sampai lagi. Berjam lagi. Dia turun. Kan dia turun ke kapal terbang. Taik tinggal satu tanca ya tuan-tuan. Baru sampai 2.30, hujan tadi. Saya dalam hati syahid dah. Tapi sampai juga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu resikonya naik kapal terbang.
Oh, takut tuan-tuan. Sebab tu Ustaz Azhar Idrus, dia tak sanggup naik kapal terbang. Tuan-tuan panggil dia ke Sabah, dia tak akan datang punya. Sebab takut naik kapal terbang. Itulah orang yang takut mati. Aku okey. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf ada silap dan salah. Itulah Ustaz Abdullah Khairi. Dah lama dah tuan-tuan di Sabah ni. Dan Alhamdulillah saya nak ucap terima kasih kerana Masjid Bandaraya ni selalu jemput saya. Masjid Negeri. Masjid Negeri. Masjid Bandaraya pula. Masjid Negeri. Berapa kali nak sini no? Kuliah Zohor pada. Terima kasihlah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Dan esok saya ada kuliah subuh di masjid daerah Putatan. Dan pagi dengan Majlis Agama Islam Sabah. Kemudian terus pergi ke Sandakan. Ada program di dataran Kinabatangan. Kinabatangan. Dia orang Sabah ni bagus. Baru ni dia pakai ceramah dia apa? Apa tempat atau apa nama tempat punya jauh. Dia orang kata dekat aja Ustaz. Gunung Kinabalu. Bukan dekat gunung apa nama? Kundasang. Sebelum Kundasang. Apa? Simpang Merayau. Tu lebih kurang tu lah. Saya pun naik kereta sekejap je Ustaz. 6 jam. Saya dengan Ustaz Kazim tu lah. Ustaz Kazim kata boleh mapuh. Dia kata ambil mapuh je ni. 6 jam. Sampai ceramah pukul 2:30 petang. 2:30 petang ceramah. Tak pernah orang buat 2:30 petang tuan-tuan. Tapi ramai orang hadir tu. Tak apalah ceramah. Lepas tu dia orang kata, kita balik Ustaz. Balik 6 jam. Aku ingat tidur sana. 6 jam pula. Tum. Sampai. Kurang 5 kilo tuan-tuan. Aduh. Itulah tuan-tuan. Dakwah ni tentulah. Kan? Kalau kita tak korban, siapa lagi? Kan? Kita pun bukan muda. Saya pun bukan muda dah. 58 dah tuan-tuan. 58 dah. Kawan saya ramai mati dah. Kawan saya ramai dah. Siapa sini yang 58? Angkat tangan. Mati habis dah, tengok. Tak. Jadi insyaAllah terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana. Waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa jamil muslimina wal muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana fil bahri fa'atli'hu. Wa in kana ba'idan faqribhu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Wa in kana mu'assiran fayasirhu. Wa in kana fi aidin nas fa'atina ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خير منها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. إنك على ما تشاء القدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة. اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة. اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitulah tadi perkongsian, perbahasan, perbicaraan kita berkenaan Isra wal Mi'raj yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Khairi
Apapun Ustaz, sekali lagi dari pihak kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ustaz. Sebab sudi datang ke sini melawat kami sebenarnya ini datang untuk ambil berkah daripada Ustaz. Mudah-mudahan tetap senantiasa silaturahmi antara kita Ustaz. Jadi kalau Ustaz mau selalu di Sabah ni Ustaz, jadi bertanahlah di Sabah. InsyaAllah. Boleh Ustaz? InsyaAllah, terima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh jemaah muslimin muslimat yang hadir pada hari ini. Apapun semuanya sudah didoakan oleh Ustaz Abdullah Khairi. Apa yang pasti, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, salat kita. Kerana salat itu bukan hanya sekadar kewajipan, tapi salat adalah sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita dalam majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf daripada saya selaku moderator pada malam ini. Mungkin satu pantun Ustaz, boleh? Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.